Ini nasihat saya pada tuan-tuan. Salah satu rumah lumayan yang membahagiakan isteri saya. Dia boleh nampak semua anak-anak. Sebab satu floor je, 3 bilik. Dia boleh nampak semua anak-anak. Satu benda yang menjadikan isteri saya berduka cita dengan rumah sekarang. Nak cari anak kena call. Bukanlah kata besar sangat. Tapi private area mereka banyak. Duplex rumah saya tu. Jadi isteri saya mula merasa bahawa kebahagiaan kami yang sebenar adalah ketika kami tinggal di flat blok 24, blok 54, seksyen 24 Shah Alam. Kami ada kejiranan, anak bini saya tahu anak saya. Jadi berkata isteri saya sampai sekarang bahawa gambaran perumahan yang paling tepat yang kita nak adalah anak-anak nampak depan mata. Sebab beli rumah besar, nampak mula-mula impian kita lah masuk besar, selesa, cantik apa semua. Tapi kita beli untuk memenuhi impian dan bukan keperluan. Jadi saya kata ingat banyak kali pada tuan-tuan, tak perlu hidup dalam perlumbaan yang kalau tuan-tuan masuk dalam perlumbaan hutang, dia membebankan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh menjual senyum pada waktu siang dengan mengatakan tuan-tuan kereta hebat, rumah hebat. Tapi takut nanti tuan-tuan tak mendapat tidur lena pada waktu malam. Tuan-tuan boleh membeli kegembiraan apabila orang bercakap tentang kehebatan dan juga keberadaan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nanti mungkin jadi dalam keadaan mandi lama. Kerana terlupa dah mandi lama. Sabun 4 kali tuan-tuan. Takut nanti sampai ambil semayang ulang 3-4 kali. Sebab kebimbangan dan tekanan tu mengganggu sampailah mandi jadi lama, wuduk menjadi lama. Tak payah kata nafsu apa semua. Jangan kata dekat orang. Kita kata dekat diri kita sendiri. Saya pernah ditipu oleh keinginan, maka saya nasihat tuan-tuan. Banyak benda kita beli kerana keinginan dia tak langsung pun tak ada dalam senarai keperluan. Rumah ni kalau ikut kata isteri saya lah, nak beli balik lah rumah lumayan tu. Sebab isteri saya paling bahagia di situ. Rumah tak besar, 750 square feet. Corner, bukan rumah tu lah, rumah apartment. Isteri saya paling bahagia kat situ. Sekarang walaupun saya beli, saya cakap saya minta maaf, bukan rumah saya besar, duplex rumah saya besar, 2 ruang tamu, atas bawah, kondo yang 2 tingkat ni. Tak bahagia. Sebab tu saya kata kita boleh membeli rumah yang besar, tapi tak ada jaminan kebahagiaan. Sebab isteri saya kata, anak-anak belajar. Tinggallah dia seorang jadi ketua sumbang. Saya pula dekat studio. Panggillah pula anak saudara. Maka saya nasihatkan tuan-tuan, bercakaplah pada diri tuan-tuan sendiri. Untuk selama kita hidup dan selama kita membuat keputusan. Pernahkah kita membuat keputusan kerana keperluan? Tak. Banyakkan kita buat keputusan kerana ada tekanan-tekanan